Siapa cakap waktu diet ni tak boleh sentuh murtabak? Sebab murtabak ni tinggi dengan protein and kaya dengan serat, bebas daripada gluten, sesuai sangat untuk orang yang nak diet, craving murtabak waktu bulan Ramadan ni. Saya pernah share resipi ni exclusively ditayangkan dekat TV9 and now saya nak share dekat platform saya sendiri untuk hampa. Kita nak saksikan apa menu sihat dalam selera Ramadan bersama Nopales. Ya. So, jom kita start. First kali kita tumiskan dulu bawang putih and bawang holland. Tumis sampai naik bau sampai golden macam tu. Next, untuk rempah ni saya campurkan 1 paket kecil serbuk kari and 1 paket kecil serbuk kurma. Mixkan sekali and then masukkan dalam kita punya tumisan tadi. And then letak ayam sikit. Lepas tu perasakan dia dengan garam and penambah rasa. Masukkan dia sampailah pecah minyak cantik elok macam ni. Lepas tu kita perlukan kentang. Untuk kentang ni hampa potong dadu-dadu halus macam ni tau. Lepas tu masukkan sekali dalam tu. Masukkan daging kisar. Kalau nak pakai ayam kisar pun boleh, ikut cita rasa masing-masing lah. Kalau dah siap, keadaan dia akan jadi elok macam ni. Kentang dah lembut, memang dah approve, dah boleh next step lah. Untuk bahagian inti dah siap, next kita perlukan 10 biji telur. Lepas tu masukkan 5 sendok inti yang kita dah buat tadi tu. Gol-golkan dia sebati and then masukkan carrot dan juga kobis. Untuk kobis and carrot ni kena potong nipis-nipis tau. Tapi kalau nak lagi mudah, hampa boleh sagatkan dia lagi mudah and gol-golkan dia sebati and dah siap lah kita punya inti murtabak. So macam inilah keadaan dia. Next kita perlukan rice paper. Kita gantikan daripada guna tepung ataupun dough yang tak sesuai untuk diet tu, ganti dengan rice paper. Simple je yang ni. Masukkan inti and then balut bagi petak elok and dah siap, dah boleh goreng atas pan. Sementara nak tunggu murtabak kita masak, kita buat dulu bawang jeruk merah kita ni. Kita perlukan bawang, masukkan cuka and then untuk warna masukkan pewarna merah. Untuk manis kita tak pakai gula tau, kita ganti dengan sweeter. Masuk 1 sudu pun dah cukup manis. Settle dah yang ni and murtabak kita pun dah nak settle. Tengoklah keadaan itu macam beli dekat bazar tapi version yang sihat.